ceramah-ceramah dan insya-Allah pada yang 12-13 ni kita buat convention, kita buat bengkel, ada salah satu bengkel membicarakan khas tentang isu ini, tentu media sosial akan disertai juga oleh semua pengarah-pengarah pendidikan seluruh Malaysia. Akan peti-peti aduan di setiap sekolah supaya murid-murid ini boleh membuat aduan. Pelajar asrama macam mana tu? Untuk pelajar asrama. Ya. Untuk pelajar asrama juga sama sebenarnya. Memang tidak dibenarkan. Mana-mana sekolah asrama kecuali hari cuti je dibenarkan. Sedikit bantuan kalau sekolah itu tidak mampu. Dua aja. Okay. Mungkin di pihak JPN ada sasaran mungkin setidak-tidaknya semua 80 sekolah menengah. At least semua 80 dilaksanakan iaitu antaranya adalah kita memang meminta sekolah-sekolah membuat pemeriksaan mengejut kepada anak-anak sekolah, terutamanya di sekolah menengah. Kalau di sekolah rendah ni biasanya mereka ni patuh akan arahan, tapi bila sekolah menengah ni maklumlah anak-anak meningkat dewasa jadi mereka ni kadang-kadang tak berapa mengikut peraturan. Sebab tu antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan adalah membawa telefon bimbit ke sekolah. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan, kan? Lagi ketua-ketua kluster bengkel saya dah bincang mereka, kita kena cari satu resolusi yang boleh kita angkat, satu keputusan yang boleh kita angkat, satu keputusan yang luar biasa.